sindrom nasi goreng yang membawa maut. Pernah dengar tak istilah fried rice syndrome ni? Sebenarnya memang ada real case kematian di Belgium yang meninggal sebab keracunan hingga wujudlah istilah fried rice syndrome ni. Jangan salah faham, saya pun tim nasi goreng juga ya. Cuma apa yang saya tekankan sebelum ni, langkah keselamatan dan jaga-jaga yang kita boleh ambil awal, terutama musim Ramadan dan Syawal nanti. Akan banyak makanan tak habis yang akan dipanaskan semula. Jangan skip, saya nak cerita sikit kisah mangsa ni untuk kita fahami simptomnya dan pengajaran bersama. Fried rice syndrome ni istilah kalau seseorang tu keracunan asbab daripada makanan tercemar yang dipanaskan semula. Pada 2008, seorang student di Belgium, sebut saja AJ, berusia 20 tahun, masak spaghetti dengan sos tomato. Tapi, dia tinggalkan spaghetti tu terbiar pada suhu bilik selama 5 hari tanpa disimpan dalam peti sejuk. 5 hari tu guys. Mungkin dia ingat sebab musim luruh di sana, cuaca agak sejuk, so makanan lambat rosak. Yelah, kalau musim luruh belah siang biasanya suhu 14 Celsius. Malam boleh serendah 7 Celsius. Lepas 5 hari, AJ rasa sayang nak buang, dia tengok macam sedap lagi je, bau pun okey. Dia panaskan balik spaghetti tu dalam microwave dan makan dengan selera. Tak lama selepas tu dia keluar untuk bersukan. Tapi, 30 minit kemudian, dia balik rumah sebab mula rasa sakit kepala, sakit perut dan mual. Malam tu AJ muntah berkali-kali dan cirit-birit. Dia cuma minum air kosong dan tak ambil sebarang ubat. Lepas tengah malam dia tertidur, mungkin harap esoknya akan rasa lebih baik. Keesokan paginya sekitar jam 11 pagi, ibu bapa AJ pelik kenapa dia masih tidur. Bila mereka masuk bilik, mereka temui AJ sudah tidak bernyawa. Tragis kan? Hasil postmortem dapati hati dan limpa AJ rosak teruk. Rupanya dah mati pada jam 4 pagi. Anggaran dalam 8 jam selepas AJ makan, walaupun mayatnya dijumpai jam 11 pagi oleh ibu bapanya. Apa sebenarnya yang berlaku? Spaghetti yang dibiarkan pada suhu bilik selama 5 hari itu jadi tempat pembiakan bakteria Bacillus cereus. Bakteria sama suka membiak di nasi yang tak disimpan baik. Bakteria ni hasilkan toksin berbahaya yang tak musnah walaupun dipanaskan semula. Jadi, walaupun AJ panaskan spaghetti tu, toksin tu masih ada dan menyebabkan keracunan makanan yang serius. Bayangkan ni kes yang disiasat faktor kematiannya dan impak kecederaan pada organ yang drastik selepas tercemar beberapa jam. Apa yang kita boleh belajar dari kisah ni? 1. Jangan biarkan makanan terbiar lama. Makanan yang dah dimasak, kalau tak dimakan segera, simpan dalam peti sejuk dalam masa 2 jam. 2. Pemanasan semula tak sentiasa selamat. Walaupun kita panaskan semula makanan, toksin yang dihasilkan oleh sesetengah bakteria tak musnah dengan haba. 3. Jika ragu, buang saja. Kalau makanan dah lama terbiar atau nampak mencurigakan, jangan ambil risiko. 4. Kalau ada keracunan makanan, segera gantikan elektrolit yang hilang dalam badan dengan minum air garam di rumah sebelum sempat jumpa doktor. Contohnya, jika anda muntah atau cirit 4 kali, minum 4 cawan air garam. Secawan air suam bancuh dengan secubit garam. Setiap fluid loss yang hilang, risiko kerosakan buang pinggang dan hati dengan cepat. Ingat, kesihatan lebih penting dari sayangkan makanan yang dah lama. Nak siap masa raya, komen saya nak rayakan sambil sihat. Jangan lupa follow dan share video ni untuk selamat.